Jadi tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, dalam ibadah yang kita buat, apa jua amal ibadat yang kita buat, satu kebaikan akan dapat, satu kebaikan yang kita buat, satu amalan yang kita buat akan dapat satu. Okey, itu yang asasnya. Kemudian Allah akan ganda dengan gandaan-gandaan yang tertentu sehingga boleh sampai bi'ashri amsalihah, 10 kali ganda. Buat satu boleh diganda sehingga 10 kali ganda. Seperti mana yang disebut dalam hadis yang lain, satu huruf Al-Quran yang kita baca berapa? 10. Kan? 10. Alif 10, ba 10, ta 10, lam 10, min 10. Kita baca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap huruf tu 10, 10, 10, 10, 10, 10. Kalau ada 8, 9 huruf, maka berganda dengan 10. Kemudian, gandaan itu bukan hanya sekadar kepada 10 saja. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh ganda lagi amalan yang kita buat. Satu kebaikan tu kadang-kadang boleh diganda ke 700 kali ganda. Maknanya tuan-tuan, secara asasnya amalan yang kita buat biasa, amalan biasa yang kita buat boleh digandakan sehingga ke 700 kali ganda. Maknanya dengan rahmat Allah yang luas tu, Allah nak bagi gandaan-gandaan kepada hamba-Nya yang buat amal ibadat, yang mana kita tahu kita buat amal ibadat, ada kalanya amal ibadat yang kita buat tu bukan letih pun, tak penat pun, tak habis tenaga kita pun. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita buat masuk RM1 dalam tabung, penat lah. Buat masuk RM1, jantung terus, sakit jantung. Tak kan? Kan? Jadi ada setengah-setengah amalan yang kita buat tu, taklah sampai tahap kita penat, lelah, sampai sakit, tak ada. Senang, sedang, relax, tenang. Kan kita duduk, subhanallah, subhanallah. Kita duduk, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk dalam masjid, niat je. Nawaitul i'tikaf. Aku niat i'tikaf. Dah, relax, duduk. Apa penatnya?